Ni duit ni pun abang buat percutian ni pun abang guna emas juga. Inilah kepentingan emas. Hari-hari tanya pasal harga emas. Hari-hari tanya pasal harga emas. Yang abang tahu sepanjang abang main emas ni, yang nak tahu pasal harga emas ni biasanya pelabur. Sebab apa? Dia nak beli rendah. Dia beli rendah, harga tinggi dia jual. Yang kita ni bukan kita nak beli, kita nak jual dalam masa terdekat. Sebab kita penyimpan. Kita kena ada matlamat gram. Fokus pada matlamat gram. Ada duit beli. Sebab apa? Berapa kali abang dah cerita dah, kita buat averaging harga, purata harga. Benda asal macam ini pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Percaya-percaya muka abang bekam. Sebenarnya sekarang ni abang kat Pulau Besar, saja tengah buat apa? Buat konten kat sini, sambil-sambil tu bawa keluarga berjalan-jalan. Ni duit ni pun abang buat percutian ni pun abang guna emas juga. Inilah kepentingan emas. Ada emas, betul baru kita belajar step nak guna emas macam mana, masuk ahli macam mana. Oh best. Apa-apa pun, kita jadi dealer, yakinlah dalam sunnah, pasti ada kejayaan. Yes.